Hi guys, menu kali ini SSCC nak masak kerabu ulam with tempeh rice, cauliflower and chili vinaigrette. Ini bahan-bahannya. First, kita masukkan kacang panjang. Second, kita tambah daun pegaga. Masukkan daun selum, tambah tempeh goreng. Then, kita masukkan hirisan cili merah dan hijau. Ini yang special sikit. Kita masukkan bahan yang dah di blend sekali sebagai sos dia. Masukkan sedikit garam. Gula pun jangan lupa untuk letak. And we put some chicken stock. Kita gaul-gaulkan semua sampai sebati. Alright, it's time for plating. Oh, jangan lupa untuk tambah cauliflower. Letakkan juga kacang dan ikan bilis. Hias sikit bagi cantik. And then, dah siap. Mudah je kan? Jangan lupa cuba tau. Any info boleh baca caption di bawah. So, kita jumpa in the next video. Bye-bye.